Abang tadi yang tanya pam racun tu kan. Ni dia pam racun. Pam racun ni ada banyak brand, ada banyak jenis. Okey, untuk pam racun ni adalah keluaran daripada Stihl. Stihl ni antara brand yang dalam top ranking lah. Okey, dia dalam top ranking. Untuk Stihl ni di model SR5600 saya bagi tahu sekali SR5600 bukan SR420. Untuk model ni dia punya berat lebih kurang dalam 11.5 ke 12 kg. Untuk dia punya tangki racun kapasiti dia dalam 13 liter, tangki petrol dia dalam 1.5 liter sahaja. Untuk dia punya cc lebih kurang dalam 56.5 cc. Alright, 56.5 cc. Okey, untuk pam racun ni kita selain daripada Stihl, kita ada Ogawa, kita ada Kasei, kita ada Vita, banyak lagi. Cuma ini hari saya berkenan untuk buat video brand Stihl ni lah. Alright, kalau ada yang berminat untuk dapatkan pam racun yang model macam ni, abang boleh terus datang dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang, ataupun abang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Selain daripada Stihl, Miss Blower Stihl, brand apa lagi yang abang nak saya review. Okey, dan yang penting jangan lupa follow, like, komen dekat kita punya video. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.